Menuju kepada pilihan raya Negeri Sembilan ini, banyak pandangan yang cuba mengaitkannya dengan prestasi dan juga pencapaian hasil daripada PRN Johor. Apakah ada kaitannya atau sebenarnya kita hanya membaca dalam kesamaran, dan ini akan kita bincangkan untuk kali ini melihat. Dan sebelum kita menerjun ke arena di Negeri Sembilan, untuk kita memahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang berlaku, bukan hanya semata-mata dari kacamata kita dalam konteks pengundi-pengundi, tetapi ada sudut pandang yang juga menarik untuk kita ulas. Misalnya, bagaimanakah sebenarnya sentimen masyarakat Cina di dalam pengundian pada kali ini? Itu yang akan kita bincangkan. Tetapi di waktu yang sama, lingkungan doktor, your social circle, mendengar banyak pihak dan banyaknya juga adalah merupakan political pandit Melayu, saya yakin. Betul ya? Betul. Ini tekaan saya aja, tapi saya anggap betul. Jadi you have the best of both worlds. Saya menganggap doktor boleh memberikan satu pandangan yang lebih objektif lah. Kita mula dengan Johor dulu. Boleh. Dengan keputusan yang ini, ada beberapa dapatan yang kita lihat seolah-olahnya pengundi Cina en bloc berpindah. Itu pandangan saya, Dato' boleh betulkan nanti. Dan pandangan awal juga mengatakan kalau ramai turun melepasi 70, maka kelebihan kepada Pakatan Harapan. Namun sebaliknya, kerana kita lihat keputusan kemenangan Pakatan Harapan, majoritinya menyusut dengan banyak sekali, dan kemenangan Barisan Nasional pula majoriti meningkat berkali ganda. Kenapa ini berlaku, Doktor? Saya sangat suka soalan itu sebab itulah salah satu bahagian yang saya sendiri suka untuk kaji, terutamanya dari segi saluran, bukannya retorik ataupun propaganda. Kita bahagian kepada beberapa bahagian. Yang pertama sekali, adakah masyarakat Cina sudah beralih undi kepada MCA? Bagi saya, ada. Cumanya peratusannya tak tinggi. Kita cuba lihat dari segi kenyataan. Contohnya kenyataan Anthony Loke, Setiausaha Agung DAP, katanya masyarakat Cina ada 80%. Kalau ikutkan dulu, tak sepatutnya 80%. Maknanya ada penyusutan. Tetapi adakah dia sampai kepada satu tahap yang MCA boleh begitu banggakan, oh sudah mendapat peralihan undi? Tidak. Masih kecil. Tetapi ada satu faktor yang agak menarik adalah, kalau kita lihat, even in my social circle, yang berumur sikit, berumur mungkin dalam 40 tahun atau ke atas, somewhere there, dengan yang pengundi muda, first time voter, second time voter. Yang pengundi tua sikit tu, yang berumur sikit tu, dia agak kekal dengan DAP atau Pakatan Harapan. Yang pengundi muda, dia sudah mula mengalih. Mengapa? Sebab kita kena ingat satu perkara. Zaman apabila Pakatan Harapan Rakyat, whatever name lah, kesimpulannya kumpulan itu, mereka start untuk mendapat sokongan kuat adalah 2008. Atau 1 or 2 years earlier. Nah, kita cuba bayangkan, 2008. Orang lahir time tu, sekarang umur berapa? 18. Maknanya orang lahir masa itu, dia tidak pernah mengalami zaman MCA berada di dalam kerajaan. Mengapa masyarakat Cina agak kurang suka kepada MCA? Salah satu sebab utama adalah MCA tidak capable semasa berada dalam kerajaan. Whether it's terlalu senyap, tidak dapat mempertahankan benefit masyarakat Cina dan sebagainya. Kesimpulannya, analogi itu wujud. Tapi apabila kepada pengundi muda yang tak tahu langsung, sebenarnya apa salah MCA? Sebab ramai pengundi muda yang tanya soalan ni, apa salah MCA? Kenapa masyarakat Cina tak suka sangat? So, kumpulan inilah yang MCA started to tarik balik. Jadi ada tak peralihan undi? Ada, cumanya tidak ketara. Tapi untuk jangka masa yang panjang, terutamanya apabila MCA tidak berada di kerajaan pusat, kita tak tahu what happen in the future. So, saya percaya tarikan itu akan menjadi. Yang kedua, peratusan mengundi itu tinggi. Saya juga predict, kalau setakat 50-60%, tak payah tengoklah, tak tahu siapa menang. Kalau setakat 70%, ada peluang untuk DAP mengekalkan. Sekurang-kurangnya kerusinya, kalau tak menang 10, 10 plus 1 plus 1, kita tengok 10. Tak menang 10 pun dapatlah menang 8 ke berapa. Tak. Kenapa itu berlaku? Sebab dia macam terbalik sikit. Alasan saya, pemerhatian saya adalah disebabkan oleh transfer of votes daripada Perikatan Nasional kepada Barisan Nasional. Yang dapat untung tu MCA. Of course, UMNO dapat untung juga, tapi UMNO saya tak kisah sangat sebab dan memang menang besar, menang kecil, still menang. So, untuk kerusi MCA, terutama yang marginal, contohnya Jementah, Johor Jaya, Tangkap, all this, yang 50-50, yang MCA aim, yang DAP nak mempertahankan. Semua sekaligus kalah kepada MCA. Apa sebabnya? Kalau kita tengok pada undi, ya, undi yang DAP dapat, dia tak kurang sangat. Adalah penurunan sikit, tapi tak banyak. Tapi undi yang MCA dapat tu, meloncat. Tapi kalau kita tengok pada undi PAS atau Perikatan Nasional pada PRN yang sebelum ini, kita comparekan. Kalau undi ini pindah kepada ini, adakah mengesahkan keputusan tu? Ya. So, dalam arti kata ringkas,
saya berpendapat bahawa undi daripada Perikatan Nasional agak wholesome atau dengan peratus yang sangat tinggi transfer kepada Barisan Nasional, which is MCA untuk kerusi tersebut. Okay. Jadi doktor tidak setuju untuk kita conclude sekurang-kurangnya pada peringkat ini bahawa undi Cina sudah beralih en bloc kepada Barisan Nasional. Dia tengok definisi. Apa maksud peralihan? Kalau beralih 5% kira beralih ke tak? Kalau kira beralih, ya berlaku. Tapi bukan dalam kuantiti yang besar. Dapatkah peralihan itu memenangkan MCA untuk kerusi Cina? Maknanya tak harap pada undi Melayu. Takkan dapat. Masih jauh sangat lagi. Berarti kalau kita dapat melihat data daripada saluran, saya tak pasti pada peringkat ini sudah keluar atau belum. Selalunya mengambil masa sekitar 2 minggu, mungkin belum. Apakah kita boleh nampak? Boleh. Terutamanya kita lihat kepada kerusi yang memang majoriti Cina. Contohnya dalam 90%. Of course, dalam saya tak ada data terus, tapi dekat kawan-kawan yang media atau di politik, mereka sudah mendapat data tu on the spot, and daripada kajian mereka sendiri, ya, wujud. Cuma ni seperti yang saya katakan, dia tak wujud dalam signifikan yang besar. Dalam hal ini, pengundi muda, Dr. Sis juga mengatakan bahawa mungkin mereka tidak fasih tentang sejarah-sejarah, mereka tidak sentimen tentang sejarah lama. Setuju. Pengundi muda Cina ini justru apa yang mewarnai keputusan mereka? Dua sebab. Untuk Johor, kita belum beralih ke Negeri Sembilan. Johor dulu. Dua sebab. Satu, dipengaruhi oleh keluarga, parents. Sebab even myself pun masih lagi. Ayah tarik telinga lagi. Cumanya dia tarik telinga tak ada. Tapi gaduh-gaduh masih ada. Sebab kalau kita lihat kalau pengundi tegar, seperti yang saya katakan, zaman my parents, even those yang like 40s and above, bila you sama dengan mereka agak tegar. Apa yang DAP buat adalah betul. Walaupun benda yang sama diulang oleh MCA. Tapi saya tak salahkan mereka. Yang ini saya gunakan satu teori akademik, hegemoni. Maknanya, that in their mindset is, memang DAP adalah parti yang baik, MCA bukan. Jadi apa yang you katakan pun, susah nak tukar pandangan mereka. Kecuali DAP buat suatu kesalahan yang sangat besar, yang MCA tak pernah buat. Contohnya, kalau ingat lagi, selepas Sheraton move, di Perak sebab satu kerajaan negeri turun, kecuali di Perak. Perak kalau DAP bekerjasama dengan UMNO, mereka boleh jadikan kerajaan negeri. Kenapa tak jadi semasa itu? Belum sampai PRU lagi. Sebab masyarakat Cina tak boleh accept. Kalau benda tu memang berlaku, maknanya yang tu saya anggap sebagai kesalahan besar, MCA ada peluang. Tapi tidak berlaku. Sebab itu sampai sekarang, MCA masih tidak mendapat satu faktor atau satu isu yang boleh menjadikan mereka upper hand berbanding dengan DAP. Jadi apa yang boleh harap adalah step by step. So untuk pengundi muda tu, dia tak ada isu. Dia dipengaruhi family. Jadi nak kata untuk transfer secara terus guna premis kita tadi, susah. Sebab masih ada faktor sekeliling. Yang kedua, isu-isu semasa. Contohnya sebab DAP berada di kerajaan pusat. Jadi, like it or not, seluruh dunia benda yang sama berlaku. Kerajaan pusat, dia akan memberi satu bebanan kerajaan. Defensif. Sebab kita bagi contoh ekstrim sikit. Aung San Suu Kyi. Nobel Prize winner. Semasa di pembangkang, all the popularity cantik. Tapi dalam kerajaan, banyak kritikan. Sebab apa? Sebab bila berada dalam kerajaan, dia akan menjadi satu bebanan yang dia kena wholesome. Saya bagi contoh yang sangat ringkas. Termasuk kepada pelajar saya dulu. Sekarang saya memperjuangkan hak Melayu. Saya ada RM100. Saya memperjuangkan hak Melayu. Saya bagi RM50 Melayu. Few days later, saya memperjuangkan hak Cina. Saya bagi RM50 Cina. Dan RM50 India. Jadi tak? Inside off. Jadi, macam nampak okey lah kan? Tapi kalau di kerajaan, jangan nak bagi. Sebab you cuma ada RM100. Jangan nak bagi RM100.5. So, itulah antara sentimen yang DAP kena hadapi sekarang. Sebab banyak polisi di peringkat pusat yang menjejaskan pengundi. Dan satu lagi yang interesting sikit, tapi saya tak tahulah golongan tu besar ke mana. E-invoice. Sebab di Johor pun, ramai masyarakat Cina terlibat dalam SME. Ada yang juga micro level, kiranya yang bukan S juga, kira micro. Dan mereka terbabit dengan e-invoice. Kerana hanya melecehkan ya. Kalau syarikat besar tak kisah. Tapi kalau syarikat kecil, sebab ramai juga macam kedai runcit semua, dia dah memang ada terfikir untuk bersara awal. Sebab kalau dia dah buat investment semua, tak berbaloi. Walaupun benda tu memang ditangguhkan, tapi sentimen tu sudah wujud. Jadi dengan erti kata lain, dia ada satu kira joking around lah. Mereka tak, sebab ada orang kata, kenapa tak boleh undi? The jokes around is that, I tak boleh undi, dah kira very good for PH dah. Kalau dia boleh undi, mungkin dia dah mengamuk, dia undi di other side. So, dari arti kata lain, inilah antara faktor-faktor yang wujud di Johor. Doktor, kita boleh menjelaskan dengan alasan transfer vote PN kepada BN
yang mengakibatkan peningkatan berlipat kali ganda undi kepada Barisan Nasional. Tetapi bagaimana kita menjelaskan kemerosotan undi Pakatan Harapan dengan majoriti yang setengah tu sangat, kata orang Perak, dia cupoi ya. Okey, kita kena bahagian. Yang pertama, undi DAP dia tak kurang sangat. Undi Pakatan Harapan tak kurang. Majoriti tu kurang sebab transfer votes. So bila transfer votes memang kira biasa dah kan. So cumanya sekarang adakah DAP masih mampu untuk menggalakkan pengundi outstation tu balik undi? Susah. Sebab last time kalau ikut dulu, kenapa orang macam kita tengok, even overseas pun sanggup naik kapal terbang beribu-ribu balik demi satu undi. Kenapa? Sebab ada satu harapan atau satu dream. Satu. So boleh jadi. Tapi hari ini, apakah dream atau mimpi, impian yang nak dijual oleh Pakatan Harapan? Dah tak ada sangat sebab mereka berada di pihak kerajaan. Itulah antara sebabnya peratusan keluar mengundi itu sepatutnya lebih rendah. Tapi kali ini dia agak tinggi, kiranya satu kejayaan untuk DAP. Cumanya peningkatan keluar mengundi itu, let's say 10 to 15%, dia masih tak dapat untuk override perpindahan undi Perikatan Nasional kepada Barisan Nasional. Itulah saya selalu katakan, apa yang Pakatan Harapan buat, even orang Tanda Pasar Negeri Sembilan, kata sangat susah sebab effort usaha is satu peringkat. Orang kata apa? Usaha tangga kejayaan, tapi you kena naik satu tangga. Tapi perpindahan undi tu tak payah buat apa, dia pindah terus. Mungkin kita perlukan tools yang lebih mendasar untuk kita melihat. Tapi soalan saya ini sekadar menguji expectation doktor. Kerana yang turun mengundi adalah sekitar 60%. Adakah berapa agaknya kalau peratusan itu meningkat yang boleh membeli leverage berbeza kepada Pakatan? 75? 80? Sekurang-kurang kalau ikut keputusan kali ini, nak kata menang kerajaan negeri ataupun menang balik kerusi sendiri. Kalau ikut menang balik kerusi sendiri, kita ambil kerajaan menakluki kerajaan negeri. Berapa diperlukan? 85? Sama susah. Even 85 tak tentu. Belum tentu. Sebabnya, kalau kita tambahkan undi Perikatan Nasional dan undi Barisan Nasional, dan kerusi-kerusi UMNO tu memang sangat kuat. Tak kira lah tinggi mana pun tak dapat. Kenapa 2018 jadi? Kita kena ingat satu benda. Cuma dalam 2018 je berjaya untuk take over Johor. Yang lain tu tak berjaya. Sebab Johor memang kubu kuat UMNO. Dia cuma select satu kali je 2018. Jadi even ada normal circumstances, even undi tu sampai 90% pun takkan dapat menang kerajaan negeri. Tetapi apa yang mereka nak bukan nak menang kerajaan negeri sebab memang cabaran sangat besar. Sekurang-kurangnya kekalkan apa yang ada. Meaning is a decent block untuk jadi pembangkang, bukan macam hari ini. Jadi kalau untuk capai tahap tu, ikut trend hari ini, keputusan tu, at least kena 80%. Sebab bilangan kerugi atau perbezaan undi tu, dia dalam lingkungan 5%. So kalau nak menang lebih besar, dia kena more than that. Bila kita merujuk kepada 2018, bererti ada yang mengatakan kalaulah PRN Johor ni serentak dengan PRU, maka coraknya akan berbeza. Saya tak setuju. Kenapa berbeza? Satu sebab je. Peratusan keluar mengundi. Sebab saya tak dapat nak lihat pengundi tu dapat dengan rasionalnya berbagai. Yang ni PRN, kita tengok isu negeri. Yang ni PRU, kita ikut isu nasional. Saya tak nampak lagi trend tu. Walaupun kadang-kadang mereka akan bawa isu tu, tapi dia tak selalu rasional. Yang bezanya adalah PRU, you tak tahu siapa menang. Lepas tu is for the whole country. Nak balik ke tak nak balik? PRN, terutama di Johor, you dah dapat agak siapa menang. Nak balik tak nak balik? Yang tinggal berdekatan tu boleh balik. Tapi yang tinggal berjauhan tu, yang tak you kena gunakan wang ringgit, masa, usaha semua tu, sudi atau tak sudi? Itulah perbezaan terbesar bagi saya berbanding dengan isu-isu. Jadi itu adalah tactical maneuvering yang sangat berkesan oleh UMNO untuk mengasingkan pilihan raya negeri daripada PRU. Boleh katakan sedemikian kalau kita tengok Johor alone. Tapi saya percaya agenda dulu lebih besar. Maknanya Johor sebagai stepping stone untuk PRU akan datang. Sebagai macam testing ground. Memang dia tahu dia menang, cuma menang setakat mana. Sebab Negeri Sembilan, saya percaya Pakatan Harapan, walaupun saya tak setuju, tapi Pakatan Harapan nak jadikan sebagai testing ground juga. Tengok support dia sampai mana. Saya tak setuju dari awal sebab Negeri Sembilan bukan negeri yang kekal menang. Kalau tiba-tiba, kalau dia bubarkan Pulau Pinang, bolehlah one against one, Johor confirm menang, Pulau Pinang confirm menang. Tapi yang dia gunakan ada Negeri Sembilan. Saya belum nak berganjak ke Negeri Sembilan lagi. Doktor sudah masuk. Saya masih nak pegang kepada tema-tema yang berkait tentang Johor ini. Ada yang mengatakan bahawa kempen Pakatan Harapan salah langkah di Johor apabila membuat attack terhadap Menteri Besar yang menjadi poster boy kepada Barisan Nasional. Begini, saya tak rasakan kalau attack on Hafiz dia akan
beri undi. Dia akan turunkan markah dia orang. Tapi pada masa yang sama, dia susah untuk meningkatkan undi mereka. Okay. So bagi saya, dia kena fokus on their own ground rather than to attack. Sebab on Hafiz, dia ada a few UMNO politicians, walaupun kita tak datang dari UMNO, tapi memang image dia agak baik di kalangan masyarakat Cina. Dia satu seorang. Jadi maksudnya kalau untuk attack dia and tak dapat meningkatkan undi, tak ada maknanya. So bagi saya kali ini yang paling penting adalah untuk meyakinkan pengundi Cina sekurang-kurangnya atau pengundi Melayu yang lebih di kawasan bandar yang lebih progresif untuk mengekalkan sokongan mereka terhadap DAP. Yang tu sekurang-kurangnya. Biarpun tak menang juga, sekurang-kurangnya dapat kekalkan di space. Tapi masalahnya, di space tu dia tak kekal kuat sangat. Maknanya apa yang berlaku untuk Johor hari ini, dia tak kekal di Johor. Dia akan spread. Okay. Sebab masyarakat Cina dia ada satu voting trend yang agak, okeylah, positif sikit, panggil istimewa lah. Now, perasan tak muda dengan bersama, actually mereka mendapat sokongan yang agak kuat di kalangan masyarakat Cina. Tapi undi tu tak dapat. Sebab apa? Masyarakat Cina, kalau masyarakat Melayu kan, kalau dia undi kan, saya suka parti A, I tak kisah dia menang kalah. Undi I untuk parti A sebab I suka dia. Masyarakat Cina, dia kira juga. Maknanya, kalau undi I bagi untuk muda, last time, even bersama today, boleh tak mereka menang? Kalau mereka boleh menang, tak apa. Tapi kalau mereka tak boleh menang, buat apa bagi? Yes, dia kira sebagai waste of votes, pembaziran undi. So yang itulah selalu sebabnya mengapa bersama dan muda kali ini susah untuk mendapat sokongan. Kerana mereka pengundi Cina lebih kalkulatif. Dia lebih kalkulatif. Dan benda tu dia tak pakat sekali, tapi memang wujud. Dia a bit sama macam Pulau Pinang. Last time lah. Undi parlimen kepada pembangkang, undi negeri kepada Barisan Nasional. Dia tak kadang pakat sekali, tapi trend tu memang wujud. Okay. Tidakkah ini menggambarkan peningkatan berlipat kali ganda kepada Barisan Nasional di Johor itu beri gambaran bahawa pengundi first timer juga menyokong Barisan Nasional? Ya. Dari segi kita tengok saluran, termasuklah masyarakat Cina. Banyak saluran yang belakang sikit tu kiranya pengundi muda agak menjurus kepada MCA. Ada juga saluran yang memang MCA mendapat lebih banyak undi berbanding dan DAP. Jadi orang muda di Johor ni, sama ada Cina atau bukan Cina, Melayu ataupun bukan Melayu, mereka melihat apa? Komunikasi yang lebih baik daripada BN berbanding PH? Yang pertama sekali, image on Hafiz. Sebab kita nak on Hafiz at least lah at the in terms of marketing, in terms of like video, social media, dia boleh diportray sebagai hardworking, moderate, memang tak ada hierarki, memang sudi mempertahankan masyarakat Johor, bangsa Johor. Contoh dia ada Singapura dengan Malaysia, dengan JB Benia Crossway. So inilah yang dapat disalurkan kepada masyarakat. So itu satu sebab. Yang kedua, nak tak nak bila kempen, isu-isu yang tak ada kaitan dia akan bawa masuk. Contohnya isu di Selangor. Jadi Selangor tak ada kaitan. You nak kata, okay, pusat at least adalah pusat. Selangor apa kaitan? Tak ada. Tapi isu-isu ni akan dibawa. Jadi dia akan ada backlash. Either you champion untuk takutkan masyarakat supaya, okay, kalau tak undi kita, yang ni lah akan berlaku. Atau dia akan backlash. Sebab di Selangor, di pusat, kerajaan memang Pakatan Harapan. Itulah antara sebabnya mengapa masyarakat pengundi muda tu, dia lebih mudah terpengaruh dengan isu-isu yang latest. Apa yang kita bincangkan pasal sokongan Pakatan Harapan atau kemerosokan Barisan Nasional, yang tu merupakan sejarah. Dan pengundi muda tu, dia mungkin tak ada akses kepada sejarah-sejarah ni. Even ada dari segi black and white, baca buku, dan bukan dari segi sentimental. Apakah ada tanda bahawa generasi muda yang mengundi di Johor baru-baru ini, kita tahu orang muda ini ramai yang rebel. Yes. Ya? Bahkan sebagainya rebel without a cause pun. Dan mereka juga tidak memahami sentimen politik reformasi dulu. Saya setuju. Justru mereka melihat bahawa kerajaan pusat itu sebagai sesuatu yang harus anti-establishment lah. Faham? Adakah itu sangat biasa? Sebab tapi mereka tidak melihat BN di Johor itu sebagai kerajaan negeri. Mereka tidak anti-establishment di Johor, tapi anti-establishment terhadap Pakatan Harapan di pusat. Sebab seperti saya katakan tadi, kita susah nak pisahkan antara PRU dengan PRN. Biarpun PRN, tapi kerajaan pusat masih dianggap sebagai kerajaan. Jadi the anti-establishment feeling is against kerajaan pusat. Bukan sebab Pakatan Harapan, siapa berada di kedudukan itu akan berlaku benda yang sama. Tambahan, on Hafiz mempunyai image yang baik. Kalau the Menteri Besar bukan on Hafiz, and image dia tak baik sangat, adakah anti-establishment tu akan against
Barisan Nasional. Susah nak jawab lagi untuk buat masa ni. Tapi kebetulan pusat anti-establishment dan dekat peringkat negeri is on Hafiz. So disebabkan itu, dua-dua faktor tambahkan sekali dia memberi kelebihan kepada Barisan Nasional. Dan kalau ada imej yang cemar pada peringkat Menteri Besar Johor juga, itu akan jadi bahan dalam kempen. Tapi itu tidak dapat digunakan kerana tidak ada. Kalau hypothetically, tapi setakat mana dia berpotensi. Kalau kita tengok Mazli Malik, dia kan selalu image dia kira agak negatif sikit, walaupun my colleague last time memang saya suka dia. Tapi secara neutral tu, kalau ikut bias memang saya suka dia. Tapi kalau ikut neutral dengan kita tengok dari segi sentimen masyarakat kan, dia sampai hari ni dia masih dilabelkan dengan Menteri Kasut Hitam. Recently the Astro punya baba, all these things dia memang susah keluar. Kenapa? Dia dianggap sebagai satu figure. Although tak announce, figure Menteri Besar untuk Pakatan Harapan. Jadi dia memang akan affect, tapi dia takkan sampai satu tahap yang akan mengubah keputusan. Jadi seperti saya katakan tadi, let's say Menteri Besar bukan on Hafiz. Adakah keputusan tu Barisan Nasional akan kalah? Takkan juga. Sebab the sentiment di Malaysia hari ini, although individu penting, tapi masih lebih kepada parti politik. Sementara doktor dah sebut nama Dr. Mazli Malik, majoriti yang dia dapat dengan banyak penjuru di kerusi yang dipertandingkan itu, Puteri Wangsa, dengan 5,000 lebih majoriti itu diperolehi kerana Mazli. Kalau calon lain belum tentu boleh dapat 5,000 tu. Sebab tu Puteri Wangsa kalau saya lihat, saya tak rasa akan menang. Dua sebab. Pertama, pencampuran undi. Kira undi Perikatan Nasional kepada Barisan Nasional. Yang kedua, muda tanding. Muda kiranya dia, sebab yang tanding tu kira ex-officer kepada Arduino sebelum dia. Yang kedua, bersama juga turun. Puteri Wangsa lah antara kerusi yang dia ramai golongan pengundi yang pro kepada that circle of party. That circle of party meaning muda, bersama, Pakatan Harapan, warisan, all this kind of circle of party. Sepatutnya dapat tarik banyak undi keluar dan menjadikan dia kalah. Tapi dia menang. Jadi bagi saya, yang tu memang kejayaan dia. And memang dia ada personal attractiveness. Kita melihat Johor ini mungkin soalan what can we do differently, bentuk begitulah temanya. Tetapi mungkin soalan itu tidak applicable kepada Barisan Nasional UMNO kerana mereka sudah menang. Tapi kalau Pakatan Harapan dalam keadaan PRN diasingkan, itu tactical maneuvering oleh Barisan Nasional. Kita tidak boleh mengatakan itu betul atau salah kerana ia diizinkan oleh perlembagaan yang ada. Kalau kita tak setuju, maka kita kena ubah perlembagaan. Setuju. Apa yang sebaiknya, kalau PH tahu ini realitinya, apa yang sepatutnya mereka lakukan berbeza sepanjang tempoh berkempen PRN? Sangat susah. Tak nampak. Sebab soalan ni, dia umpama soalan before this kan. Orang tanya, apa yang MC perlu lakukan untuk dapat balik pengundi Cina? MCA tak buat apa-apa pun. Kalau dululah. I mean not this election. Saya faham. Like few years ago, orang tanya soalan ni. Saya macam, kalau saya tahu, saya dah masuk dalam dah. Tak, sebab dia berada di satu kedudukan sangat pasif. MC bangsa tu. Kerana you tak boleh buat apa untuk tambahkan undi. Apa yang you boleh buat adalah doalah banyak sikit. Your opponent buat salah. Sama juga untuk Pakatan Harapan pada hari ini. Yang dia boleh buat, dia sudah buat. Adakah apa-apa cara untuk mereka tarik lebih banyak undi untuk memenangkan? Tak dapat. Sebab apabila berlaku percampuran undi antara Perikatan Nasional, terutama PAS dengan Barisan Nasional, nothing much you can do. Kecuali dia menggunakan ideologi yang agak berbeza yang dapat menarik not only the elite Malay, termasuk golongan pertengahan, golongan yang separuh bandar untuk sokong mereka. Tapi direction tu belum bermula dan agak susah untuk bermula. Jadi dengan kata ringkas, tak banyak yang mereka boleh lakukan. Tapi sekurang-kurangnya adalah untuk mempertahankan apa yang ada, kiranya masih exist, masih wujud di Duns Johor. Cuma exist yang tinggal dalam konteks Johor hanya PH dan juga Barisan Nasional. Yang lain sudah immaterial dalam konteks Johor. Kiranya sekurang-kurangnya Pakatan Harapan masih wujud dan dari sana cuba untuk meningkatkan exposure dan cuba meningkatkan image dan sebagainya. At least ada. Gerakan, kenapa susah nak make a comeback? You nak perform di mana? Dan memang tak ada tempat. The only one is dia exco member dekat Kedah. Tapi dalam kalangan masyarakat Cina termasuk media semua, coverage tak tinggi. Compliment pun tak tinggi. So memang susah nak make a comeback. So Pakatan Harapan sekurang-kurangnya is to maintain back their base. Memang tak menang dan tak boleh harap menang. Next PRN pun walaupun tak berlaku, saya rasa agak susah untuk menang following this landscape. So apa yang mereka boleh lakukan adalah kekalkan apa yang ada dulu. Bila sebut tentang gerakan tu ada soalan susulan, tapi saya nak bawa soalan itu bila kita bincang tentang Negeri Sembilan nanti. Ada satu artikel yang saya baca. Cuma saya minta maaf, saya tak
Saya tak dapat menyemak siapa menulisnya, tapi antara lain intinya adalah seperti menyebut bahawa masyarakat Cina bila melihat kemenangan besar Barisan Nasional di Johor itu seperti macam timbul kekesalan. Sepatutnya saya kena menyebut nama penulisnya kerana dia akan memberi lebih banyak legitimacy. Tapi saya buat off the cuff, saya tak dapat. Mungkin saya akan boleh kongsikan dengan penonton. Saya cuba menyemak nanti siapa penulisnya. Apakah ada sentimen sebegitu apabila melihat, kalau tahu Barisan Nasional menang sebesar ini, kita tak sepatutnya memberi dukungan kepada Barisan Nasional seperti ini. Apakah ada sentimen itu? Tak ada. Dan saya penulis tu agak pro kepada Page. Sebab yang inilah antara naratif yang cuba dibawakan semasa ceramah. Jadi ke tidak? Tidak jadi. Sebab at the end of the day kan, pengundi yang tak undi untuk DAP atau Pakatan Harapan, dia bukan sebab nak jadi check and balance atau the narrative yang biasa tu. Kali ni adalah memang kurang berminat. Kerana yang penyokong tegar masih undi, tapi yang atas pagar tu, either tak keluar mengundi ataupun undi di opposite. So kalau nak katakan kekesalan tu tak wujud. Tak ada. Yang ada tu antara pengundi tegar. Tapi kita kena faham satu benda. Apa yang disebutkan, kita kena tally dengan target group. Contohnya, yang kesal tu pengundi tegar. Tapi pengundi tegar ni, undi dia memang pergi kepada Pakatan Harapan. Jadi dia cuma kesal dari segi kalah. Tapi dia tak dapat nak tukar apa-apa. Tidak akan membawa pada warna yang berbeza. Doktor, kita sudah banyak bercakap tentang Johor. Kita nak beralih ke Negeri Sembilan. Minum dulu. Boleh. Bahagian berikutnya kita mula bawa. Saya tak perlu bersetuju dengan doktor kan? Ya, tak perlu. Dan boleh. Perbezaan saya selalu sebut begini doktor. Di pentas saya selalu kata, kalau ada dua pandangan yang mirip, salah satu daripadanya menjadi tidak relevan. Boleh? No issue. Itu sekadar iklan, celahan saya je. Baik. Sebab even my students sekarang kan soalan yang pelik-pelik juga, yang susah nak jawab. Dan I said go ahead. Itulah politik. Sebab bagi saya senang je. Saya boleh jawab, saya jawab. Tak boleh jawab, saya jujur kata tak boleh jawab. Ya, baik. Negeri Sembilan. Apa yang akan berlaku di Negeri Sembilan selepas PRN Johor ni? Bacaan doktor. Sebelum itu, saya kurang minat dengan Johor berbanding Negeri Sembilan. Sebab Johor kita dah tahu siapa akan jadi kerajaan negeri. Negeri Sembilan belum tentu. Tapi selepas dah confirm Perikatan Nasional, terutama yang PAS, dia akan bekerjasama dengan Barisan Nasional. Maknanya, trend yang sama akan berlaku. Percampuran undi. So dalam kes itu, kalau kita lihat balik kepada kerusi yang DAP menang, Pakatan Harapan menang, memang majoriti itu tak besar. Pencampuran undi dengan sangat mudah dapat memenangkan kerusi itu. So dalam arti kata ringkas, memang menjadikan pilihan raya negeri itu kurang menarik. So apa yang Perikatan Nasional kena lakukan, kalau perasaan statement from Anthony Loke adalah mereka nak menang 20 kerusi. Atas alasan apa, mengapa mereka boleh menang? Sebab dua PRN sebelum ni, mereka memang menang. 20 versus 16. Termasuklah parti ketiga. So dalam arti kata lain, kemungkinan tu memang ada, harapan tu memang ada, tapi secara realistik sebagai orang neutral, saya rasa susah sebab undi tu. Kecuali benda yang istimewa berlaku. Tiba-tiba keluar mengundi tu sangat meloncat sampai 90% dan semua balik untuk undi Pakatan Harapan. Tapi yang tu memang kira sangat ekstrim lah kan. So dengan arti kata lain, dalam keadaan yang biasa memang susah untuk berlaku. Bacaan doktor, apa yang akan membeli leverage yang lebih baik kepada PH? 80% ataupun mesti 90%? Even 80% pun dia takkan Belum tentu. Sebabnya kalau kita tengok majority votes kan dekat dua PRN sebelum ni. Jangan tengok PRN sebelum ni, sebab PRN sebelum ni memang mereka kerjasama, tak ada makna sangat. Dua PRN sebelum ni, banyak kerusi yang mereka menang adalah marginal seats. Of course, kerusi yang kuat, majority Cina tak buat apa pun confirm menang. Perasan satu benda, DAP kali ni cuma mengumumkan 3 muka baru. Satu trend yang sangat jarang berlaku. Sebab parti macam DAP biasanya dia akan push banyak muka baru. Kenapa? Tapi dia jujur juga, mereka bagi alasan bahawa sebab PRN ini agak sengit dan mereka tak nak ambil any risk atau tak nak tambah faktor-faktor yang tak dapat diduga. So kekakalan apa yang ada. Dan kalau perasan, 3 calon baru tu, kerusi mereka adalah kerusi kuat. Jadi dia arti kata lain, boleh anggap sebagai tak ada cabaran atau tak ada any risk taken this time. Kerusi selesa. Ya. Jadi dalam konteks itu, bacaan doktor buat masa ini, sebab doktor sebutkan tadi bahawa kalau ada sesuatu yang istimewa berlaku ataupun luar biasa berlaku, berarti kedudukannya apa masa ini, Negeri Sembilan? Masih 50-50 ataupun agak sudah Barisan Nasional sudah. boleh?
dan sudah tidak membina Barisan Nasional kuat dari segi prestasi, dari segi sokongan. Barisan Nasional boleh menang sebab percaturan politik, sebab the rules of the game. Sebab dah permainan tu memang cara itu, even majority votes, popular votes dapat banyak mana pun tak penting. Sebab kerusi by kerusi memang ada leverage. So dah arti kata lain, dia sangat jelas sekali ni. Pemuda MCA sudah mengeluarkan kenyataan dalam konteks Negeri Sembilan ini, mengatakan kekecewaannya apabila PAS berlaga bahu lah. Bukan berlaga bahu ni macam gaduh mula badi-badi mula berbaik-baik dan muafakat lah, kita sebut muafakat saja, sudah membentuk muafakat antara PAS dan BN. Ini tidak akan mempengaruhi sentimen pengundi Cina. Mengapa saya senyum tadi? Sebab keluar statement tu, saya kenal orang tu. Kenal orang tu, Okay, dia make it like this. Dia kena dua premis pilih satu. Either trying to tarik sokongan masyarakat Cina. Sebab yang tu memang base MCA sepatutnya. Trying to tarik masyarakat Cina from that moment onwards. Tapi masalahnya in reality, memang you tak dapat. You menang banyak kerusi even di Johor pun sebab pengundi Melayu. And pengundi Melayu bukan Melayu UMNO, Melayu Perikatan Nasional. So either go for the first direction, go for principle. Tapi tak menang kerusi. Atau go for the second one, menang dulu. Sebab it's a PRN. So statement tu sampai sekarang kalau perasangan, the top leadership masih tak bersuara lagi. To my knowledge until today. Sebab tak tahu nak pihak kepada mana. Cakap apa masalah? Sebab dia sekjen pemuda. So kira okey lah. Tinggi tak tinggi, rendah tak rendah, Malaysia boleh buat statement. Dia tidak disuruh untuk buat kenyataan itu oleh pimpinan tertinggi MCA. Mungkin independently mengeluarkan kenyataan pada Pancasila, Doktor. Boleh WhatsApp dia sekejap. Sebab saya kenal dia dan saya before this long time ago, years back, kita pernah sembang pasal idealistic politik, idealism all this thing. Okay, I think tak confidential sangat lah. Sebab dia memang seorang yang idealistik. Alright, dia masuk politik sebab MC time tu kalah. Kalau dia pergi tempat lain mungkin lagi. Maksud dia ada idealisme lah. So idealisme tu memang ada. Sebab ada juga kawan lain saya tanya, disuruh dari parti ke tak? Macam nak buat drama. Okay, yang ni dia bangkang, lepas tu yang tu macam buat drama. Tapi bagi saya kan, saya tak berani kata leadership tak suruh, tapi yang tu memang direction dia memang seorang yang agak idealistik, that dia tahu apa yang dia nak and dia tahu apa yang is good for the party and good for the society. Soal muafakat ini, kalau tidak kerana Negeri Sembilan, umumnya pengundi Cina ini melihat penyatuan antara PAS dan Barisan Nasional ini, sentimen mereka apa? Mereka takut, mereka suka, mereka tak kisah? Dia beginilah, sebab ramai kata, MCA sudah bekerjasama dengan PAS, tak nak undi untuk MCA. Saya rephrase the question. Kalau dia orang tak kerjasama, orang yang kritik tadi tu, you sanggup tak undi untuk MCA? Tak sanggup juga. So, dalam arti kata lain, kalau kita tengok all the noises dekat mass media semua tu, memang kritikan tu banyak, berjela-jela, tapi orang kritik tu, adakah mereka akan undi untuk MCA kalau PAS tak kerjasama? Tidak juga. Jadi bagi saya, balik kepada premis tadi, daripada pledge, daripada cuba tarik undi masyarakat Cina, take directions yang masyarakat Cina suka, but undi masih tak dapat balik kepada mereka, why not take political move? Political move meaning, kiralah undi tu pergi mana, kita ikut direction mana. Sekurang-kurangnya sampai ke peringkat ini, kenyataan-kenyataan yang berupa, bukan nak kata ugutan, kenyataan yang mencabar, sekurang-kurangnya Menteri Pengangkutan dan juga Menteri Besar, terutamanya Menteri Besar yang sudah beralih kerusi. Apa bacaan Doktor terhadap Anthony Loke dan juga Aminuddin dalam konteks potensi di Negeri Sembilan? Okay, kalau kita lihat Anthony Loke, dia sepatutnya dari segi pemerhatian saya, dia kurang minat nak tanding kerusi tu lagi. Sebab number one, DAP kalau ikut zaman dulu memang biasa. Tak ada DUN dan Parlimen sekali, ini bukan budaya kalau DAP. Ikut macam lama-lama dulu, zaman yang tak menang, like 30-50 years ago, memang biasa. Dan kerusi Parlimen biasa akan menang. Macam di Pulau Pinang, ramai juga termasuk saya yang kerusi Parlimen tiap-tiap penggal menang. Kerusi DUN tiap-tiap penggal kalah. So yang tu memang trend, dan until 2008 memang mereka boleh menang kedua-dua kerusi. Trend tu dah berterus. Until one moment mereka rasakan sepatutnya seorang pegang satu kerusi sebab dia bukan tak ada calon lain. Fokus. Kecuali orang yang special. Contohnya Ketua Menteri. Sebab dia nak bawa isu negeri kepada Parlimen. So Anthony Loke sendiri juga ada katakan bahawa dia kurang minat tanding kerusi DUN long time ago. Sebab dia dah sekjen, dia pun bukan ahli Parlimen, dia menteri lagi. So memang tak ada masa. Tapi kali ini dia tanding. So apa indikatornya?
agak genting, agak sengit. Sebab kerusi yang dia tandingkan tu adalah kerusi yang bukan majoriti Cina. Dan arti kata lain, kalau letak calon lain tanding, tak tentu menang. So itulah antara sebab-sebabnya calon-calonnya high profile dia kena juga turun. Menteri Besar? Menteri Besar saya tak kaji sangat kerusi dia. Jadi tak pasti apa yang akan berlaku. Sedangkan dia sebelum ini menang berkali-kali di kerusi yang diduduki sebelum ini dalam konteks incumbency. Jadi dalam keadaan realiti yang sebegitu, doktor tidak upbeat tidak merasa keyakinan bahawa Pakatan Harapan akan boleh menguasai Negeri Sembilan buat kali ini. We have to be fair lah. Kita tengok dua perkara. Satu dari segi individual performance, satu strategi politik. Individual performance tu saya rasa Pakatan Harapan masih ada. Kiranya kalau kita tanding 3 penjuru, mereka boleh menang. Nak jadi kerajaan negeri pun boleh. So dari segi itu mereka memang kira tak lemah. Tapi dari segi realiti percaturan politik, electoral strategy, memang tak dapat nak tanding. Sebab dah memang 2 orang tambah undi sekali, the third party memang sangat susah nak menang. Sebab we are following first past the post. Jadi dalam Negeri Sembilan ni apa yang paling doktor amat-amati, menantikan, meneropong secara dekat Negeri Sembilan? Saya berminat satu isu tapi saya tak ada akses lagi. Peranan 4 orang undang. Sebab dekat Negeri Sembilan, saya pernah juga tanya kawan-kawan daripada Negeri Sembilan kan, terutama yang berada dalam sistem itu, sebab dia kan piramid, kiranya dia agak berkemungkinan untuk orang atas tu mempengaruhi orang bawah. Kalau kita tengok negeri bersultan, seorang sultan, tak kiralah dia respected mana pun, seorang nak control semua agak susah sebab the linkage is too far away. Tapi untuk Negeri Sembilan, dia tak perlu undang untuk pujuk orang undi. Dia ada banyak peringkat dan setiap peringkat cuba-cuba puji. Jadi dia boleh menjadi satu force yang sangat kuat. Tapi Wawasan sudah bertanding kali ini dan Rais Yatim juga bersama Wawasan dan Perikatan Nasional juga bersama dengan Barisan Nasional. So dengan arti kata lain, all the advantage akan bagi kepada mereka. Saya berminat nak lihat sebelum pengumuman calon tu, kalau UMNO tanding dengan pihak yang bersebelahan dengan undang, siapa ada advantage. Tapi isu tu sudah menjadi tak relevan sebab mereka dah bersama. Dalam hal ini, persepsinya undang ini adalah pro Barisan Nasional UMNO. Tapi dari segi sokongan tu, ada juga macam Rais Yatim agak rapat dengan mereka dan ramai juga dari segi... Tapi sudah muafakat kan? Muafakat berarti dia akan... Sebab maka itu memberikan kelebihan yang lebih kepada Barisan Nasional. That's why saya kata isu ni sudah menjadi tidak relevan. Tak kira lah itu pro UMNO ataupun pro Bersatu Wawasan siapa pun, memang dah jadi satu realiti mereka bekerjasama. Ada juga artikel awal sebelum ini menyebut-nyebut KJ. Apa bacaan doktor? Bagi saya, kalau 3 penjuru, KJ penting. Sebab KJ boleh menentukan atau boleh membantu dari segi individual tarikan. Macam di Sungai Buloh, bagi saya dia dah menang dah. Sebab 20,000 majoriti kerusi Sungai Buloh yang bandar, yang diverse, turun sampai 2006. Bagi saya dia dah kira menang. So kalau Negeri Sembilan 3 penjuru, KJ penting. Tapi kalau sekarang, siapa pun boleh jadi. Sebab dah memang confirm siapa menang. Jadi itu antara strategi mereka. Sekali lagi seperti mana di Johor, saya sudah boleh nampak apa yang akan dan boleh dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional. Lebih-lebih lagi dengan label muafakat. Kalaulah bacaan doktor tadi bahawa masyarakat Cina ni pragmatik dan kalkulatif, maka kita juga boleh menjangkakan kesannya. Tetapi apa yang boleh dibuat oleh Pakatan Harapan sebagai kerajaan persekutuan dalam konteks Negeri Sembilan? Apa nasihat kalau doktor diberikan kerusi sebagai penasihat? Kalau kita bermain dengan kekalauan. Kita bahagian pada dua pihak dulu. Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan. Barisan Nasional dulu, senang nak jawab. Jangan buat apa-apa. Jangan buat benda yang pelik-pelik. Jangan buat benda yang controversial. Even tak keluar kempen pun, dah okey. Meaning, you jangan rosakkan the trend. Untuk Pakatan Harapan terbalik. You buat banyak mana pun susah. So, apa yang boleh dibuat, terutama di peringkat pusat adalah cuba bagi banyak benda, you boleh panggil populism, not a nice word, yang rakyat nak. Tak tentu boleh convert kepada undi, but yang itulah the least yang dia boleh buat, yang paling kurang yang dia boleh buat. Sebab tu kalau perasan, e-invoice dah dilanjutkan. Ada kaitan dengan election ke tak? I tak berani bagi satu linkage, but kebetulan masa tu agak mirip. iLindong dah tak ada. Ada kaitan dengan election ke tak? Sama juga, I tak berani bagi direct linkage, I tak ada access to any information, but begitu kebetulan, masa tu begitu match. Doktor, soalan saya yang terakhir ini mungkin tidaklah berkaitan langsung dengan Johor dan juga Negeri Sembilan, tetapi satu perkara yang kami di sini selalu bincangkan tentang selama mana kita perlu berpolitik di dalam garis perkauman sebegini.
Itu sesuatu yang pada pandangan kami tidak sihat dan kita harus ada politik baru. Tetapi jalan keluarnya belum ada. Kerana parti-parti dibungkus, dibingkai di dalam tulang belulang perkauman. Maka itu kempennya, kalau calon Cina bercakap dengan pemudi Cina, jalurnya, warnanya adalah kecinaan. Begitu juga Melayu. Betul. Pada hemat kami ini satu yang tidak sihat. Tapi kita sedang dibelenggu oleh ketidaksihatan ini. Apa komentar? Sangat setuju, dan saya juga sangat tak suka politik etnik. Tapi ia ada satu realiti. Kita bahagi kepada beberapa peringkat. Yang pertama, yang parti yang kira dianggap sebagai parti satu kaum yang cuba melangkau kepada kaum lain, DAP. DAP seems to, compared to all the parties, seems to yang memang nak cuba keluar daripada comfort zone, pergi ke kerusi yang dia tak familiar, contoh kerusi Melayu. Tapi satu perkara yang mereka tak dapat nak avoid adalah, kalau perasan, dia masih meletakkan calon yang sama warna kulit di kerusi tersebut. Ulu tiram. Adakah mesti Melayu untuk tanding ulu tiram? Tak boleh ke Cina tanding? Tak boleh sebab majoriti Melayu. Sebab yang tu masih satu premis. Mungkin ada counter argument. Tak, Marina Skudai. Ramai juga, kita tengok Penang ramai juga. Jangan lupa, kerusi-kerusi itu, kerusi selamat, kerusi selesa. You letak siapa pun akan menang. Tapi sekurang-kurangnya mereka cuba lakukan. Jadi adakah mungkin Malaysia satu hari kita beralih daripada politik perkauman? Ada. Now, my PhD thesis, my title is De-Ethnicizations of Politics in Malaysia. Peniah politik etnik di Malaysia. Kalau hari ini nampak, title tu boleh regret lah. Kenapa? Sebab my fieldwork habis masa pas berada dalam Pakatan Rakyat. Saya based on the whole thesis. My argument is, kenapa saya kata dah cuba untuk de-ethnicize, belum kata dah sampai, tapi dalam peringkat. Sebab tu saya guna perkataan the term embryonic, kiranya embryo, fetus embryo, guna perkataan embryo dalam perjalanan. Mengapa boleh berlaku? Sebab masa itu satu belah pihak Barisan Nasional, satu belah pihak Pakatan Rakyat. Adakah apa-apa naratif perkauman yang sangat prevalent, sangat penting pada masa itu? Susah nak bina. Sebab apa? UMNO kata lah Pakatan Rakyat tak Islamic, anti-Islam. Pas kat sana. Macam mana nak anti-Islam? Alright. Kalau kata dia tak anti-Melayu, susah juga. So nak build a narrative sangat susah. Maknanya, the whole discussion, whole debate akan based on universal value. Benda-benda yang tak ada kaitan sangat dengan identiti. Contohnya, undi sini mungkin kurang bersih tapi stable. Undi sini, yes, tak ada pengalaman tapi bersih. So, the whole narrative dia akan beralih daripada perkauman kepada benda lain. Sebab nak tak nak, kita guna satu perkataan cleavage. Dia memang ada satu pertumbungan. Tak ada pun kena cari sampai ada pertumbungan. Contohnya, kita kata Malaysia. Okay, our pertumbuhan is identiti tak sama, bangsa tak sama, kaum tak sama, agama tak sama. Dan kita tengok Taiwan. Semua Cina. Kenapa gaduh juga? Sebab dia must be ada something yang dapat memecahkan mereka. Sama juga di Malaysia. Kalau kita boleh fokuskan our perbezaan kepada isu-isu antara keadaan identiti. Boleh jadi. Tetapi, buat landscape sekarang, yang tu bukan the package. Kalau tiba-tiba, contohnya, kalau bersatu bersama dengan Pakatan Harapan dan bersatu dapat tarik banyak undi Melayu. Ada yang mungkin. Sebab kalau nak kata dia tak cukup Melayu pun susah nak kata. Sebab itu Pakatan Harapan pada permulaannya bila ada 4 parti, combination tu kira cantik. Ada parti Cina, parti DAP, ada parti Islam, ada parti Melayu, ada parti yang kira jambatan untuk semua. So kira cantik. Tapi sekali lagi, parti sedemikian susah untuk bertahan. Sebab apa? Siapa nak jadi leader? Itulah salah satu sebab perpecahan. Sama juga kenapa UMNO dengan Bersatu. Kalau mereka bekerjasama, memang akan mendapat kerusi. Kenapa tak jadi? Sebab siapa jadi leader. Jadi saya ingat lagi, my supervisor kan, dia tanya saya, kalau di Malaysia, majoriti masyarakat Melayu, apa nak study? Sebab dah tahu siapa menang. Kenapa keputusan tu tak menentu? Sebab golongan majoriti, not only in Malaysia, di mana-mana negara, biasanya akan berpecah. Sebab semua nak jadi leader. Itulah sebab dia minority boleh masuk untuk jadi kingmaker. Sebab dia ada satu peringkat, ada juga orang percaya bahawa masyarakat India boleh jadi kingmaker. Sebab apabila undi Melayu so concentrated kepada satu belah pihak, undi Cina kepada satu belah pihak, undi India even less than 10% dia boleh jadi kingmaker. Which makes sense. Tapi buat masa sekarang, kita tak wujud perkara tu. Apa yang kita wujud adalah
satu belah pihak yang cuba untuk memperkukuhkan perpaduan umat, perpaduan Melayu dan sebagainya. Satu belah pihak cuba nak satukan Cina supaya tak digugat dan sebagainya. Jadi kalau naratif tu berkekalan, memang susah. Adakah mungkin mereka tak guna naratif tu? Sangat susah. Bagi saya senang je. UMNO tak cakap pasal Melayu. Nak cakap pasal apa? PAS tak cakap pasal Islam. Nak cakap pasal apa? Sama juga DAP, boleh tak nak cakap pasal Cina? Boleh, mereka cuba. Tapi until one moment kan, dia kena patah balik. Sebab apa? Dia kena kekal balik their own base. Sebab tu dalam DAP last time, few years ago, dia ada satu pertumbungan dalaman. Patutkah mereka bersifat kecinaan atau bersifat universal? Dia ada dua geng. Satu led by those yang Chinese education ni, satu by those yang English ed. That's why dia literal translation dia ada the Chinese wording to translate lah. Kalau faham bahasa Cina, Huasa Insa. Huasa Insa. Okay. Now, zaman tu kebetulan yang top leaderships, Anthony Loke, Teo Nii Ching, they go for universal. Yang go for Chinese base tu dia bukan top leadership. Kalau perasan kan, Lim Guan Eng time tu dia tak ada side mana-mana sangat. Anthony Loke pun tak side mana-mana sangat sebab susah nak side. Okay. Dan arti kata lain, boleh kalau trend itu berlaku. Masalahnya, dalam Malaysia, kalau kita kata kita nak tolak orang kaya, senang. Kita nak tolak orang apa-apa, senang. Kita nak tolak orang based on agama, based on kaum, sangat susah. Sebab naratif tu, bila dia balik, dia sangat senang untuk mengapi-apikan the sentiment. Mungkin pada satu tahap, bila dia tak dapat api-apikan the sentiment, mungkin jadi. Tapi buat masa sekarang, susah lagi. So one of the way is yang I dapat fikir, jangan curi idea lagi kan. Sebab I ingatkan nak buat journal pasal topik ni, tapi tak ada masa lagi. Tukar our election system. Maknanya tukar kepada alternative vote. Okay, sekarang kita first past the post, meaning you tak perlu fikir pasal benda lain. Kerusi itu majoriti Melayu, majoriti Cina, campaign based on that thing. Abaikan semua benda lain. Alternative vote memang proper term lah. Boleh Google the info. Maknanya kita tak undi ikut pangkah, kita undi ikut ranking. Yang you sangat suka, you rank first. Yang you suka kedua, you rank second, third. Kecuali dalam kerusi-kerusi yang memang you jadi ekstrim, you dapat menang yang sokong you more than 50%, you menang terus. Tapi di Malaysia, most of the seats, kalau kita baca balik, memang banyak kerusi yang tak dapat more than half majority. Dia menang sebab undi besar. So dalam arti kata lain, dia kena juga make sure that orang yang undi dia as number 2 juga letak dia. Dengan cara itu, you tak boleh go towards too extreme. Whether extreme Melayu ke extreme Cina tak kisah, but you tak boleh too extreme sebab you nak sokongan orang untuk rank you number 2. You tahu you takkan dapat rank number 1, tapi at least number 2 and you kena menang. Kecuali tukar sistem tu. Dalam kata lain, sebenarnya kita tidak ada option. Soalnya nak menjual idea option itu perlu kita mujahadahkan. Kerana whoever is in power, especially if he's too strong, dia tak mau ubah sistem ini kerana ia memberikan mereka stability, itu seperkara. Yang kedua adalah dalam realiti demokrasi kapitalistik sekarang ini semakin tercalar kerana realitinya sehingga memungkinkan seorang yang pathological liar menjadi presiden sebuah negara yang menggambarkan cacatnya demokrasi kapitalistik ini. Dan yang ketiga adalah tesis yang doktor sebut tadi tu, bawa sini, kita cari-cari dan bincangkan nanti kemudian. Terima kasih Dr. Lau kerana bersama kami. Terima kasih kepada semua yang mengikuti kami. Jangan lupa untuk terus kita bincangkan perkara-perkara di Dialogika yang kita tidak bincangkan atau tidak orang bincangkan di pentas lain. Assalamualaikum. Salam muhibah.